Hai, Assalamualaikum. Saya MDCD Muhammad Jusli atau dikenali sebagai Cikgu Jusa. Hai, saya MDCD Siti Jamalia. Boleh panggil saya Lia. Okay, jadi hari ini bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kami sekarang berada di Dream Cruise. Yeay. Wow. Memang cukup luar biasa. Okey, memang ini adalah satu pengalaman yang luar biasa pada kami berdua. Kerana sebelum ni kita melancong, memang kita tak pernah merasai satu suasana yang sangat-sangat luar biasa. Sebab kali ni kita menaiki cruise. Dan suasana dekat sini, apa yang luar biasa dia, dalam perjalanan kita berada dalam kapal yang begitu gah, 19 tingkat, dan kita melayari satu suasana yang tenang bersama rangkaian kita. Dan itu adalah satu perkara yang cukup istimewa, dan kita bersyukur dengan syarikat Healthyway kerana syarikat Healthyway mampu untuk memberikan betul leadership seminar untuk kita bercuti bersama-sama dan kita nikmati dengan cukup luar biasa. Betul tak? Kami sentiasa bersedia untuk all out. Anda pula bagaimana? Dengan berprinsipkan percaya dulu, miliki kemudian, gempur dulu, atur kemudian. We do the best, Allah do the rest. Oh yes.